Akademi Latihan Mata merupakan satu inisiatif untuk merekrut dan memupuk ejen muda. Kami memerlukan persiapan dari peringkat awal supaya dapat menghasilkan ejen-ejen yang lebih hebat dan efektif. Lagipun, tiada siapa yang akan sangka kalau budak-budak sebenarnya ejen. Kami berempat ditugaskan sebagai mentor untuk membimbing ejen-ejen muda di sini. Kamu dah jumpa ejen Karya dari Teras Inviso? Saya pasti kamu juga sangat kenal dengan ejen combat kami, Baka. Asalkan kamu ikut arahan, semuanya akan berjalan dengan lancar. Ini ejen Leon dari Teras Neuro. Dan saya ejen Gita, Tekno. Dan ini semua rakan sekelas kamu. Mereka dah mula berlatih di sini hampir setahun. Apa kata kamu semua? Kenalkan diri? Biar aku mula dulu. Panggil aku Jack. Belagak. Aku, Rosa. Mika. Kau pun? Tapi... Ambo, Chris. Iman. Siap. Saya Iman. Bulat. Okey. Nama aku Kai. Kita orang panggil dia Zaz. Dia tak cakap. Aku Mun. Aku pun Mun. Ya akulah Mun. Aku pun. Aku pun. Akulah Mun. Aku pun Mun. Aku Mun. Wow. Lagi-lagi. Panggil aku Rudy je. Baik, apa kata kita pergi tour tempat ini? Nanti, belajar baru sahaja. Yang lain, sila pergi berlatih. Ada 6 jam lagi, comot. Tak sabarnya nak pergi sana lagi. Hari ni kau tunggu sini, okey? Lepas sekolah, kita terus gerak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik. Buka muka surat 56 dan jawab semua soalan. Kenapa lama sangat ni? Okey. Relax. Jangan tengok jam. Fokus cikgu ajar. Sekarang, cikgu nak kamu jawab soalan-soalan di muka surat 45. Jun. Mesti dah nak habis waktu. Baru 5 minit. Kamu mimpi apa 5
Comot. Kau dah sedia, Comot? Ali? Aduh. Kau buat apa? Kenapa cepat sangat gerak tadi? Club stamp lah. Baru semalam pergi, hari ni ada lagi? Oh, itulah. Sebab aku dah lambat masuk kan? Kenapa kau macam tak sabar je nak pergi? Oh, best ke? Aku join sekali boleh? Aku tak best lah. Bosan gila. Lagipun dah penuh. Ramai sangat tak cukup stamp nanti. Ya ke? Okeylah, nanti kau dah settle, kita jumpa online. Ciao, Sin. Nasib baik. Lain kali coverlah sikit. Jangan nak beria-ia sangat. Mana aku tahu? Aku nak cepat sampai akademi je. Apa alasan kau pun, jangan sampai terbongkar rahsia. Ya, kecoh. Kan Comot? Cepat. Alicia, Apa? kenapa kau pun kena masuk akademi? Bukan kau dah cukup layak ke? Ke ayah kau suruh berlatih lagi Betul kau nak tahu? Sebenarnya, memang general yang arahkan. Saya mahu kamu juga turut sertai Akademi Latihan Mata. Kenapa sekarang? Kan selama ni Papa yang tak izinkan. Betul. Tapi sekarang saya perlukan kamu untuk awasi Ali. Papa nak saya jadi pengasuh dia? Saya mahu kamu pastikan Iris selamat. Kenapa mesti saya? Kan ada ramai lagi mentor di akademi. Ya, tapi kamu sebagai pelajar akan lebih selalu hampir dengan dia. Lagipun, selepas apa yang berlaku dengan Jenny, saya tidak tahu siapa lagi yang boleh dipercayai. Alicia, bolehkah kamu terima tugas ini? Oh. Jadi sekarang, aku yang bertanggungjawab ke atas Iris. Baik kau jangan buat hal lagi lepas ni. Apa pula? Aku yang pakai Iris. Akulah yang bertanggungjawab. Kita tengok macam mana. Boyo. Jom Comot. Ali! Dah sampai pun. Kenapa? Apa aku buat? Tak ada apa-apa. Aku tengah tunggu kau je. Oh, kau... Aku Kai lah. Kau tak ingat Oh, aku Ali. Aku kenal lah kau siapa. Kan aku dah panggil nama kau tadi. Oh, ya. Mana Comot? Comot! Comot! Ni kucing awak kan? Oh, terima kasih. Comot, janganlah lari-lari. Wow, ni ke Iris? Nak cuba boleh? Ish, kau ni. Mana boleh? Kan dah sing dengan dia. Alah, cuba je. Mana tahu. Ini je. Macam cermin mata biasa je. Macam, tapi bukan. Apa lagi? Tunjuklah sikit boleh buat apa. Okey. Oh, rupanya kau taklah tinggi sangat. Apa? Kau isi kasut kau untuk nampak lagi tinggi kan? Ya ke? Tepi. Aku pula. Ada alat hologram dalam suit ni. Sebab tu kau boleh pancarkan klon sendiri semalam. Nice. Kau tengok je dah boleh tahu. Hebatnya. Betul ke kau yang kalahkan ketua teras Inviso? Macam mana kau boleh tahu? Betul ke dia boleh tukar jadi asap? Lepas tu menjelma kat mana dia nak? Betul. Mengarut.
Mana ada orang boleh tukar jadi asap? Cih, tak masuk akal. Tapi memang dia... Itu sebab dia laju. Hmm. Jin memang yang paling laju. Tak ada ejen lain yang boleh lawan kelajuan Jin. Asap tu hanya untuk sembunyikan pergerakan dia, supaya musuh susah nak nampak. Oh. Okey. Ejen Inviso patutnya tahu pasal teknik ni. Iris konon. Jangan mengarut suka hati kalau tak tahu apa-apa. Apa hal dia tu? Ya je, dia tengah emo tu. Jin tu idola dia sebenarnya. Mari. Kelas kita dah nak mula. Ali, mana kawan-kawan yang perempuan tu? Jangan nak mengada. Apa? Aku tanya je. Ali! Sini! Kenapa ni, Uncle? Saya nak kena pergi kelas ni. Nanti kau pergilah. Ketua teras nak jumpa kau sekarang. Apa? Ketua teras? Nice. Kita orang semua tak pernah pun dapat jumpa. Bestnya. Tolong kirim salam kat dia orang tau. Jangan lupa selfie. Okey. Jom, cepat. Bye. Kenapa ketua teras nak jumpa saya, Uncle? Mana aku tahu. Mana, Uncle? Apa khabar, Ali? Baik. Bagaimana pengalaman kamu di akademi setakat ni? Bagus? Seronok. Cantik tempat ni. Lepas tu ada kawan baru. Kawan, ini bukan tempat untuk bermain. Dance, tolong jangan takutkan dia. Takut apa? Kenapa nak layan dia macam budak kecil? Cukup. Ali, saya harap kamu faham betapa penting keadaan kamu sekarang. Ketidakstabilan override mode boleh menjadikan Iris satu senjata yang sangat berbahaya kalau di tangan yang salah. Jin Uno tidak akan berhenti selagi dia belum dapat alat ini. Misi kita adalah untuk pastikan dia tak berjaya. Baik. Buat masa sekarang, saya sendiri akan mengetuai usaha mengumpul intel. Sementara itu, kamu mesti berhati-hati. Mereka pernah berjaya menyerang hendak sebelum ni. Kamu juga perlu berlatih dengan lebih gigih supaya mampu pertahankan diri. Faham? Faham. Itu saja. Bersurai. Ejen Rizwan! Ejen Rizwan, apa khabar? Dah sembuh ke? Tepi sikit, Ali. Okey. Jumpa nanti. Ya, Rizwan. Apa tujuan kamu ingin berjumpa? Saya nak tahu apa sebenarnya yang berlaku semasa misi 5 tahun lepas. Betulkah apa yang Jin ceritakan? Yang kamu bertiga merancang kematian dia? Semangat berpasukan amat penting ketika menjalankan misi. Tengah cerita apa ni? Tolong tumpukan perhatian. Sorry. Seperti yang saya katakan tadi, memandangkan dah ada tambahan pelajar, sekarang kita boleh jalankan latihan secara berpasukan. Berpasukan? Macam mana? Maksudnya, kita akan berpecah kepada beberapa pasukan dan bertanding dalam misi latihan. Jadi, masuk pasukan ikut teras masing-masing ke? Tidak. Dalam mata sebuah pasukan yang lengkap perlu menggabungkan kepakaran keempat-empat teras. Saya teras yang mana satu? Kalau kamu perasan, sut kamu berwarna merah dan kamu juga pemakai iris. Ini bermakna kamu telah dimasukkan ke dalam teras tekno sebagai pengendali gadget khas. Baik, kamu semua boleh pilih pasukan masing-masing sekarang. Kenapa? Kau okey ke? Kita tak boleh satu pasukan. Sama teras. Semoga berjaya. Ali, join tim dengan kita orang? Jom. Mika setuju nak satu tim dengan kita. Jadi cuma tinggal nak pilih siapa dari Inviso. Nanti! Aku nak tim dengan diorang. Apa?
Kita tak payah sekali. Aku nak team dengan budak-budak lain. Dengar sini. Misi aku adalah untuk... Aku boleh jaga diri sendirilah. Kau tak payah menyebor Washing nak tengok ke aku. Baik, objektif utama kamu adalah untuk dapatkan intel ini. Terdapat 3 salinan yang disimpan di lokasi perlainan atas pulau ini. Kamu semua mesti mengesan lokasi tersebut, buka peti simpanan intel dan kembali ke garisan penamat secepat mungkin. Pasukan yang pertama sampai, menang. Sedia? 3, 2, 1, mula! Ya! Kai, Hah? kau boleh hantar robot tu untuk scout lokasi? Okey. Jet, mana? Ada satu dekat sana. Tapi Zaz dah nak sampai. Sana ada satu lagi. Jom. Nanti. Ada banyak sensor. Aku pergi ambil. Korang tunggu sini. Ha, dapat. Jom, cepat. Aduh. Dapat kau balik! Alamak. Iman, jaga-jaga sikit. Maaf. Hoi, puteri! Tahan diorang. Aku pergi hantar intel. Ali, nanti! Menang! Mana ahli pasukan kamu yang lain? Huh? Ini latihan berpasukan. Kamu mesti pulang ke sini dengan kesemua ahli pasukan kamu. Huh? Ali, Iman! Mana yang lain? mereka dah cedera. Kita kena patah balik tolong diorang. Tapi siapa yang akan tolong kau? Macam ni, Iris. Nanti! Berhenti! Tolong!
Kau. Apa kau nak?